Aku nak kau jujur dengan diri kau sendiri. Pernah tak kau jumpa satu video yang jelas-jelas ada amaran? Jangan tengok. Video keras. Scene tidak sesuai. Tapi tangan kau tetap tekan. Kalau ya, video ni bukan untuk menghukum kau. Video ni untuk jelaskan apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kepala manusia. Video gore sebenar bukan filem. Ia bukan lakonan. Ia rakaman detik terakhir seseorang. Tapi peliknya, ada manusia yang bukan sekadar tengok, malah menikmatinya. Kenapa? Jawapannya bukan sebab mereka jahat. Jawapannya sebab otak manusia memang rumit dan berbahaya. Bila kita tengok video gore sebenar, otak akan masuk ke satu keadaan yang dipanggil shock curiosity. Kau terkejut, kau takut, tapi dalam masa yang sama, kau nak tahu apa jadi seterusnya. Dan bila kau berjaya tengok sampai habis, otak lepaskan satu bahan kimia bernama dopamin. Bukan sebab ia menyeronokkan, tapi sebab otak kau rasa, aku melihat kematian, tapi aku masih hidup. Rasa selamat selepas bahaya. Dan itulah yang buat otak kau ingat pengalaman itu. Masalahnya bermula bila perkara ini berlaku berulang kali. Video pertama buat kau loya. Video kedua buat kau diam. Video ketiga, kau mula rasa kosong. Inilah yang dipanggil desensitization. Bila terlalu kerap terdedah dengan keganasan sebenar, otak mula menurunkan tahap empati. Darah tak lagi mengejutkan. Jeritan tak lagi menyentuh perasaan. Kematian jadi sesuatu yang biasa. Dan tanpa sedar, kau sedang melatih diri untuk tidak peduli terhadap penderitaan manusia lain. Lebih bahaya lagi, otak akan mula mencari rangsangan yang lebih kuat. Bukan sebab kau mahu melihat penderitaan, tapi sebab yang lama tak beri kesan lagi. Seperti ketagihan. Dos lama tak cukup. Di sinilah ramai orang tak sedar bahawa video gore sebenar boleh meninggalkan kesan jangka panjang. Imej yang tiba-tiba muncul dalam kepala. Mimpi buruk, rasa kosong bila dengar berita kematian sebenar. Dan ada satu perkara yang paling menakutkan. Bila tragedi berlaku di dunia sebenar, kau tak lagi rasa sedih. Kau hanya rasa biasa. Pengajaran dari semua ini bukanlah kau tak boleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu manusiawi, tapi menjadikan penderitaan sebenar orang lain sebagai hiburan adalah sesuatu yang perlahan-lahan merosakkan jiwa. Video gore sebenar bukan sekadar konten. Ia adalah sisa tragedi hidup manusia. Jadi sebelum kau tekan video seterusnya, tanya diri kau satu soalan yang jujur. Aku tengok sebab aku nak faham dunia atau sebab aku dah mula tak rasa apa-apa? Sebab bila kematian orang lain tak lagi memberi kesan kepada kau, itu bukan kekuatan. Itu amaran.